Berada di sini, kilang emas Sri Semantan, tempat setiap hasil emas dihasilkan dengan penuh ketelitian. Kepercayaan pelanggan, keutamaan kami, memberikan layanan mesra dan membantu anda memilih emas yang sesuai dengan keperluan. Bukan sekadar membeli emas, kami membantu anda membina simpanan dan legasi untuk masa hadapan. Pelbagai koleksi emas, rantai, gelang, cincin dan pelbagai rekaan eksklusif menanti anda. Okey, baik, bertemu kembali dalam siaran Selamat Pagi Malaysia. Untuk slot yang berikut daripada pagi ini, kami nak bawakan kepada anda berkenaan dengan Emas Sri Semantan. Jadi hari ini kita bersama dengan Dila Jazz, iaitu Duta Rasmi Kilang Emas Sri Semantan. Dila Jazz, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey, jom kita nak berkenalan dengan kedai Emas Sri Semantan ni. Boleh berikan sedikit latar belakang berkenaan latar belakang kedai Emas Sri Semantan ni? Sekarang kita sudah ada lebih 27 cawangan termasuk Sabah dan kita ada emas pre-love. Antara koleksi kita banyak sangat emas pre-love, ada 27 cawangan dan sekarang kita sudah ada kilang emas Sri Semantan yang bertempat di Puncak Alam yang mengeluarkan dan menghasilkan emas sejenis ini. Ni design ukir nama. Kalau kata orang Kelantan royak agak ikut kanduk. Nampak tak? Okey, ni yang barulah. Ya, yang terbaru. Jadi dihasilkan di kilang emas di kilang emas Sri Semantan. Jadi berbagai pilihan ada, kita ada ibu loket, kita ada cincin, kita ada berbagai jenis gelang yang ukir nama. Jadi macam mana untuk dapatkan ni? Untuk order boleh datang terus ke kilang, tiada masalah. Okey, berapa lama masa yang diperuntukkan untuk 2 minggu dijamin siap. Dijamin siap sampai ke rumah lah 2 minggu tu. Ya, betul. Wow, okey. Rekaannya bagaimana? Sebab nama orang ni lain-lain kan. Saya tengok design ni pun ada macam-macam jenis. Berlainan ikut cita rasa. Ikut cita rasa. Jadi kalau kata suka yang jenis macam ni, boleh pilih macam ni. Suka yang macam ni, macam Dila punya pun ada. Dila punya macam ni, ikut design. Okey. Dila. Yang pastinya upah murah-murah sahaja. Lepas tu kilang emas Sri Semantan ni merupakan sebuah kilang pertukangan. Dan kita juga mengeluarkan emas mengikut cita rasa, design, bagaimana customer nak. Begitu. Okey, baik. Itulah kita nak tahu apa keistimewaan di sebalik ukiran-ukiran ini dan juga keistimewaan. Keistimewaan dia, contoh, setiap barang kemas itu ada sentimental value. Contoh, nak menghargai isteri. Menghargai isteri, boleh datang ke kilang, tengok design, order. Berbagai jenis ada, boleh pilih, tengok macam mana. Datang sahaja dekat kilang kita. Kilang kita bertempat di Puncak Alam. Jadi setiap barang kemas tu mesti ada sentimental value dia, Syu. Faham. Okey, maksudnya kalau nak order memang kena pergi kilang lah ke boleh menerusi dalam talian ke WhatsApp boleh ke mana-mana cawangan kami. Okey. Dekat Shah Alam ada, Wang Semaju ada. Boleh ke mana-mana cawangan, tapi untuk mendapat dan merasai pengalaman baru, boleh datang terus ke kilang. Kita juga membuka untuk lawatan ke kilang. Untuk universiti, college, kalau ada agensi-agensi nak datang dekat kilang, boleh datang terus. Tak ada masalah. Kita beroperasi daripada hari Sabtu hingga hari Khamis, Jumaat kita cuti. Okey. Maksudnya tempahan boleh dilakukan di kedai emas Sri Semantan. Betul. Tapi pembuatannya di kilang lah. Betul. Sebab kita pengeluar dan kita ada tukang-tukang emas kita yang menghasilkan dan mengeluarkan emas seperti mana yang customer nak. Bagi puas hati. Okey, design selalunya macam mana? Adakah pelanggan tu perlu membawa design mereka sendiri ataupun boleh diukirkan tak di perlu. Kedai? Tak perlu. Hanya datang, bagi tahu macam mana nak, tukang kita akan tunjuk design tu macam mana yang customer nak. Macam Dila pun, Dila order macam ni. Bagi tahu je nak ni render-render tepi nama macam ni. Terus sampai, okey. 2 minggu siap, Syu. Dijamin siap 2 minggu. Okey, berapa saiz beratnya semua boleh ni lah. Boleh adjust. Boleh adjust. Contoh kalau kata, bukan kata kalau orang sebut ke ukir nama ni mesti mahal. Tak. Dia ikut bajet. Kalau kata ada bajet untuk 3 gram, boleh. Sila datang ke kilang. Kita akan sediakan 3 gram untuk kakak, untuk adik. Bagi tahu saja.
tak ada masalah. Ikut bajet. 3 gram boleh, 10 gram boleh. Kalau kata ada bajet besar tu Syu, bolehlah. Beli 10 gram buat cincin ke, ukir nama untuk loket ke, tak ada masalah. Ya, betul. Okay. Nama orang ni dia lain-lain. Ada nama panjang, namanya ada nama Dila je. pendek. Dila je. Tiba-tiba ada Dila je Selasari, contohlah kan. Contoh. Kalau Okey, panjang. faham? Berapa suku pula? Berapa alfabet abjad yang boleh dimuatkan untuk inilah rekaan? Okey, untuk macam Dila ni 5. 5. Okey. Tapi kita tak ada limit lah. Kalau kata suka sampai macam ni boleh 10 ke. Tapi semua ada harga dia lah. Yang penting kalau datang direct kilang emas Seri Semantan, upah dia sangat murah lah. Begitu. Okey. Dan mendapat pengalaman yang baru, datang kilang tengok sendiri macam mana tukang proses emas, buat macam mana, bila order customer tukang buat, customer boleh tengok. Dan kita juga membuka kaunter jualan emas direct kilang. Dan customer pun mendapat harga yang lebih murah tanpa ada orang tengah. Maksudnya beli emas harga direct kilang. Macam tu. Saya tengok kat tulisan ni dia bukan tulisan Rumi je, ada tulisan Jawi juga dekat sini. Betul. Ada tulisan juga Jawi kan sekarang? Tulisan Jawi ni. Ya, betul. Tulisan Jawi dah naik mestilah. Jadi ikut cita rasa. Kalau kata Syu, contoh Syu pergi dekat kilang emas, okey saya nak buat nama Syu Hada. Tulisan Jawi, boleh, tak ada masalah. Kita ada berbagai desain, berbagai pilihan, mengikut cita rasa, mengikut bajet yang ada. Okey. Siapa digalakkan untuk membuat tempahan-tempahan ini? Siapa yang menggalak? Inilah. Ibu-ibu ke? Ibu-ibu lah, anak-anak. Contohnya kepada suami. Untuk menghargai isteri yang menjaga kita. Mestilah. Boleh bawa datang ke kilang, tak ada masalah. Kalau kata suami tu ada bajet untuk 5 gram, bawa je untuk 5 gram. Tak ada masalah. Datang je terus ke kilang. Sebab seperti Dila kata tadi, setiap barang kemas itu ada sentimental value yang tersendiri. Contoh untuk beli, bagi kepada mak, tulis nama mak. Tak ada masalah. Tulis kepada nak bagi kat kakak, nak bagi kat isteri, okey sama je. Macam tu. Okay, apa setakat ini maklum balas mereka yang menggunakan perkhidmatan atau mendapatkan emas di kedai Seri Semantan ni? Okey, setakat sekarang ni alhamdulillah customer memang sangat berpuas hati. Sebab ukir nama ni bukan semua boleh buat. Tapi dekat kilang emas Seri Semantan Puncak Alam, anda datang, anda tempah, anda boleh lihat sendiri bagaimana kita memproses emas yang anda order. Jadi sebelum ni tak ada macam tu. Syu, tak ada. Ini pertama. Ini pertama saya boleh jamin pertama di Malaysia yang kilang emas boleh ada kaunter jualan dan boleh tengok sendiri macam mana tukang memproses emas. Yalah. Sekarang ni pun banyak cara-cara perniagaan yang memberikan pengalaman. Betul. Dan pastinya anda akan lebih dekat dengan para penjual yang berada di emas Seri Semantan ni, terutama di kilang-kilang tu. Berapa ramai sebenarnya tim emas Seri Semantan ni? Saya tengok banyak outlet ni ya. Kita banyak pecahan dia, Syu. Kita banyak pecahan. Contohnya bahagian tukang sahaja kita ada lebih 12 orang. 12 orang tukang yang kita sediakan untuk memproses dan menyiapkan order daripada customer-customer yang datang. Seperti kita lihat di VT ni, ada kaunter jualan direct, emas direct kilang. Kita ada lebih 15 orang staff yang ada menunggu customer datang dan membuat pilihan supaya anda merasai bagaimana bila datang ke kilang emas dan membeli emas dengan harga yang murah yang direct daripada kilang. Okey. Saya tengok ni macam boleh buat hantaran kahwin juga sebenarnya kan? Boleh. Selalu orang pakai Dina lah. Boleh buat pakai Dina. Specific sentimental value cakap dia. Ya, betul. Kita ada juga gold bar. Gold bar kita ada gold bar chop Seri Semantan. Kalau nak tunjuk dekat sini tak nampak. Kalau kata beli emas direct kilang emas Seri Semantan, adik kakak akan dapat, biasa kita beli emas 916, dia ada chop 916. Tapi ini bukan setakat chop 916, nak tunjukkan bahawanya sentimental value sangatlah tinggi. Bila beli emas dekat Seri Semantan ni, kita ada chop KESS. Kedai emas Seri Semantan. Jadi itu salah satu special lah. Kenapa perlu pilih kedai emas Seri Semantan? Kerana Seri Semantan sentiasa mencuba memberi yang terbaik kepada pelanggan-pelanggan yang datang dan sokong perniagaan ini. Okey, baik. Di mana mereka sekali lagi boleh war-warkan untuk mendapatkan perkhidmatan yang disediakan oleh kedai emas Seri Semantan?
Mungkin lokasi kedainya dan juga kilangnya. Okey, lokasi kilang. Okey, saya menyeru kepada semua warga Malaysia untuk datang ke kilang emas Seri Semantan yang bertempat di Puncak Alam. Kenapa saya menyeru? Sebab peluang ini bukan semua tempat anda akan dapat. Hanya akan dapat di kilang emas Seri Semantan Puncak Alam. Saya akan bagi address, tengok dekat VT, kita bagi nombor telefon, boleh call, boleh nak lock date, bila nak datang berapa bas contoh. Boleh, tak ada masalah. Rasai pengalaman yang mahal yang bukan semua tempat dapat, tapi dapat di Kilang Emas Seri Semantan Puncak Alam. Okey, baik. Terima kasih Dila Jas. Tapi tadi tu nak cerita pasal harga ikut design dan juga berat design, kan? ikut bajet. Actually dia punya harga Shu bukan kata contoh, saya bagi contoh kalau design macam ni, ini mahal tak? Dia memang ikut gram emas. Dan upah biasanya kalau ukir nama ni memang mahal. Sebab Dila buat dulu pun yang tiga huruf cecah dekat 800 upah. Tapi bila datang buat direct dengan Kilang Emas Seri Semantan 400 pun tak siapa. Janganlah nak ajak we. Keluar dah dialek itu dengung-dengung itu. Jadi jangan lepaskan peluang. Betul. Anda boleh tangkap layar segala informasi kita bawakan di skrin anda sekarang ini untuk mendapatkan perkhidmatan, terutamanya mungkin anda ingin buat lawatan ke kilang bersama dengan anda, nak cuti sekolah ke, nak cuti sekolah kan? Dan boleh buat juga show ni, boleh datang buat lawatan dekat kilang ni masa cuti-cuti kan, buat tempat percutian tu, pergi dekat kilang, ambil pengalaman ni mahal adik kakak. Bercuti dekat kilang emas. Siapa sangka 10 tahun kemudian ada tempat seperti itu kan. Terima kasih kepada kedai emas Seri Semantan iaitu Dila Jas bersama kita hari ini, merupakan duta rasmi Kilang Emas Seri Semantan yang pertama di Malaysia, berada di Puncak Alam. Bertempat di Puncak Alam, dan kami juga ada lebih 27 cawangan termasuk Sabah, dan kami juga adalah kedai emas yang banyak mengeluarkan dan menjual emas pre-love tanpa upah. Yang penting emas baru tak ada upah, emas pre-love tentunya tak ada upah gitu. Okey. Terima kasih Dila. Okey, bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan kedai emas Seri Semantan. Berikutnya kami nak bawa anda ke map Malaysia untuk kita tinjau ramalan cuaca hari ini bersama dengan pegawai meteorologi di sana. Silakan.